Saya tidak bertegur dengan mereka kerana mereka sombong, suka mengupat, sokong orang zalim. Apabila adakah dikira putus silaturahim? Kita ni tak tegur orang biar kerana Allah. Bila kerana Allah baru boleh. Sebab bila kerana Allah bunuh orang boleh tak? Boleh. Mana dalil perang Badar? Perang Badar tu tentera Islam bunuh tak tentera kafir? Bunuh tak? Ke pakai pedang plastik maidin nyala lah. Kerana apa? Kerana nak menegakkan agama Allah. Boleh. Jadi buat apa yang mudah tegar dia? Pasal gegir, arang tak akan nak larang dah. Jangan minum arak, jangan main pergi kuda, keras kepala. Aku pula dia ni. Atau tujuan supaya dia insaf. Boleh. Tak boleh tegar kerana nafsu. Berapa mudah tegar dia? Baru ni sunat tak kira tak panggil aku. Faham tak? Pula dah. Tak boleh tu kerana nafsu. Faham? Main panggil tak panggil. Nah, baru ni lelek je lalu depan aku kat tangan. Iwak tengok tak lain. Aku dah agak pas ni. Tak boleh gitu, tu nafsu. Tak boleh. Kalau sekali tak boleh, mungkin tak apa. Tak apa. Nak orang baru balas dengan bini. Tak apa dah depan. Atang. Nampak? Walaupun kata kau dah tak apa. Otak dia. Dia mama sama-sama. Buka cermin tengok depan, kita tegar wak tak lain. Baru sahih. Tegar wak lain. Ni sekali lah cermin. Ada gak kadang-kadang kita orang pong kita dah nak pop dah bunyi. Allah kata sombong pula. Rasa nak pandang balik potong pong. Nah, ada kereta yang kita buat gitu, bunyi dulu. Ada kereta dah kena buat kuat jadi marah. Lama bunyi lambat. Nampak tak? Sebab tu pentingnya ra'i kau orang. Sebab tu jumpa orang tengah jalan, kalau tak wisalam pun duduk dalam kereta tak mau buka cermin. Kat angan gitu. Ni dak kita tu lari tepi, patut kita lalu, kita sapa dulu. Dia mari ke dia. Kita lari tepi. Dak kat tangan sikit. Macam ruk muka. Apa salahnya? Terima kasih. Tak gitu macam remugeng. Dah. Ada jenis gitu. Jalan speed, kita pun ngalah. Pada tak ngalah, tak apa badi langgar. Tak tahu menang pun dia badi langgar. Tak, kita lagi tepi. Dia sampai kita tak tengok pun, kita tengok. Nak tunggu kat tangan. Dia berat dan tak itu rombok tak muka. Ni jenis sombong tak tahu tepat ni. Tak bagus gitu. Jadi jangan kerana nafsu. Hanya nak tegar dia. Pasal apa? Pasal orang nak menyakiti tak wui. Kalau tegar apa tak boleh nafsu. Apa nak tegar dia? Pasal dia menyokong orang hina ulama. Baru kita tak tegar. Bukan tak tegar kerana nafsu, supaya dia rasa insaf.